di mana Siti Nursara akan menunjukkan demonstrasi bagaimana beliau membuat aktiviti sukan lasak, aktiviti luncur layar. Okey Sarah, apakah sebenarnya tips keselamatan yang penting yang perlu kita capai melakukan aktiviti ini? Okey Hana, yang pertama kita kena pastikan pakaian kita pakaian yang sesuai dan selamat. Kita tak boleh pakai pakaian yang mudah menyerap air sebab dia menyusahkan kita nanti. Dan yang kedua, kita pastikan equipment yang kita pakai tu dalam keadaan yang selamat. Terutamanya kita kena pastikan jurulatih kita yang berpengalaman. Cakap daripada yang pakai. Okey, Sarah. Saya pergi dulu. Okay. Ni daripada kecil dia macam lelaki tu, memanjat sana manjat sini, orang sini kata kerabat buah dah sikit pokok apa dia panjat. Pada mulanya nak tengok anak tu terlibat dengan sukan renang. Kebetulan tempat ayah dia bercerita tu ada kolam, jadi aktiviti guru dan aktiviti dalam cuti tu memang di situ lah. Sampailah kami jumpa satu sukan iaitu perahu layar. Jadi daripada situ saya perkenalkan dia ke perahu layar, umur 8 tahun, biasakan dengan sukan-sukan ekstrim. Daripada situ dia dah mulalah berjinak dengan sukan-sukan lasak ni. Aktiviti luncur layar ni saya start daripada umur 8 tahun, 9 tahun di Pulau Pinang. Saya start dekat situ sebab bapa saya lah, ayah saya dia memang atlet untuk sukan tu. So secara tak langsung anak dia pun akan turut serta lah. Awal-awal masa saya kenal Sarah, kagum lah sebab bagi seorang atlet perempuan, kita jarang jumpa atlet sukan ekstrim perempuan yang lain. Jadi berjumpa dia memang teruja dengan Sarah, seorang wanita yang buat sukan ekstrim. Lepas tu bila dapat tahu dia pula jurulatih dalam scuba, lagi macam wow, dan dia buat macam-macam kan. Bagi saya personality seorang wanita yang kuat, bebas, berani mencuba benda yang baru, dan orang cakap dalam dunia ni bagi saya lah, saya tengok Sarah sebagai seorang idola untuk wanita-wanita lain lah, terutama yang muda untuk pergi lagi jauh. Aktiviti air ni tak lari daripada jiwa saya lah. So daripada kecil dengan hidup di pantai, main luncur layar pun dekat air. So dalam scuba ni something yang saya rasa, sesuatu yang saya rasa kurang pengetahuan sebab di dalam air kita mungkin main atas, tapi dalam air tu kita tak tahu apa. So saya dapat peluang semasa saya belajar ijazah dekat situ. Kita ada pelibatan untuk melanjutkan kursus tu lah. Kat situ saya ambil peluang tu dan sampai ke tahap jurulatih, peluang tu ada kat situ. Semasa saya belajar ijazah, dia bagi ke tahap lebih tinggi, iaitu Dive Master. Dekat situ saya rasa hanya tinggal lagi satu level je untuk saya mendapat tahap jurulatih. Saya rasa kat situ peluang yang agak besar, yang saya rasa itu adalah kejayaan yang tak semua orang berpeluang untuk dapat.
cabaran jurulatih wanita ni agak berat dan agak susah sebab untuk pertama kalinya saya kategori antara jurulatih wanita yang agak muda masa itu. So untuk orang percaya yang wanita muda untuk mengajar orang lain ni susah. Dekat situ kita perlu masa lah, mungkin setahun ataupun 2 tahun untuk orang kenal diri kita. Dekat situ saya cuba perkenalkan dan juga mungkin kawan-kawan yang banyak membantu dari segi pengenalan saya wanita mampu buat apa je. Pengalaman manis sepertinya benda yang kita tak dapat tengok di atas darat tu ada di dalam air. Contohnya lah satu ikan besar yang saya panggil ikan mola-mola ataupun ikan matahari yang hanya terdapat di Bali dan juga ia terdapat pada air sejuk sahaja. So air sejuk tu hanya ada benda-benda tertentu. Dekat situ pengalaman yang agak manis dan pengalaman baik. Setakat ini saya rasa saya mungkin bawa sudah ramai lah. Biasalah kan banyak-banyak masalah, tapi itu bukan penghalang besar lah untuk saya kontrol ataupun jaga mereka, mengawal mereka. Saya harap daripada segala menyelam scuba ataupun memanjat akan menjadi kerjaya, pasal tak ramai wanita yang menceburi bidang ni kan. Kalau dia betul-betul nak minat, jangan orang kata separuh jalan kan. Harapan untuk Sarah agar dia terus maju dan berjaya, tak kurang daripada segi berjaya dia ke ataupun bidang sukan yang dia ceburi, agar dia terus berjaya dan mengharumkan nama semua dan bidang sukan dengan tidak asal terus cuba dan mencuba. Semoga Sarah ni, bila orang tengok Sarah, terutama untuk wanita-wanita atau anak-anak muda yang terinspirasi dengan Sarah, jangan cepat mengalah dan selalu berani untuk mencuba benda yang baru. Untuk masa hadapan, saya tidak lagi membuat kerja jurulatih dan scuba, tapi saya ingin melatih orang baru, terutamanya wanita, untuk pergi lebih jauh dan meramaikan wanita dalam dunia selam scuba. Saya berharap mereka mengambil peluang, walaupun kalau untuk sekecil kuman sekalipun, cuba ambil, kerana mungkin sekecil kuman itu adalah peluang yang paling besar yang tak pernah mereka impikan. Hebat sungguh pencapaian gadis inspirasi kita kali ini kan. Yang nyata, dalam apa jua bidang yang kita ceburi, tak kiralah aktiviti sukan lasak ataupun apa bidang sekalipun, ia memerlukan keazaman dan keberanian yang tak pernah padam. Dan ini termasuklah kemahiran yang tinggi, ilmu pengetahuan dan persiapan mental dan juga fizikal. Diharapkan episod kali ini menginspirasikan lebih ramai Siti Nur Sarah di luar sana. Kita jumpa lagi minggu depan. Saya Hana Ismail, gadis inspirasi. Assalamualaikum.